betul atau salah atas bangsa. Apapun kepuasan bangsa, berkorban untuk bangsa, mati untuk bangsa, rela apa-apa untuk bangsa, toreh tangan ni darah bangsa, segalanya bangsa. Apa pula Tuhan baru untuk umat kemudian? Kurun ke 18 hujung dan kurun ke 20 awal. Itu time frame dia. Dan kalau ketika itu kita menjadikan manusia menjadikan bangsa itu Tuhan dia, betul atau salah atas bangsa, apapun kepuasan bangsa, berkorban untuk bangsa, mati untuk bangsa, rela apa-apa untuk bangsa, toreh tangan ni darah bangsa, segalanya bangsa. Apa pula Tuhan baru untuk umat kemudian? Kalau pada era kurun ke-18, 19 dan awal 20 itu Tuhannya itu adalah bangsa yang masing-masing berperang kerana bangsa, berpisah kerana bangsa, mengukur betul atau salah kerana bangsa, maka penyakit sekarang ni apakah Tuhan baru? Jawapan saya mungkin salah. Tuhan yang baru umat manusia sekarang itu adalah satisfaction. Kepuasan kendiri. Kepuasan sendiri. Kurang-kurangnya dulu ada bangsa juga. Sekarang ni tidak ada bangsa lagi. Yang ada adalah nafsi-nafsi. Aku, hang-hang. Itu Tuhan sekarang. Kalau dia rasa macam dia nak tukar jantina, dia nak operate, dia operate. Asalkan dia puas. Dalam keadaan dia dah operate, dia boleh pergi Mekah buat umrah. Dia tak apa, asalkan dia puas. Tuhan aku, faham aku. Hampa tak faham aku. Dia rasa dia nak buat apa, dia buat. Kerana kepuasan diri dia. Dan dia merasakan macam, hampa tak faham aku, Tuhan aku, faham aku. Sehingga itu penyakit yang sekarang kita nak kena hadap. Nafsi-nafsi ni. Masing-masing on pandangan dia. Masing-masing merasakan dia yang paling betul. Kalau dulu, bangsa, lah ni dia main diri sendiri jadi Tuhan dia. Tuhan dia adalah diri dia sendiri. So dia akan apa tau? Dia nak buat apa sahaja for the sake of himself, dia akan buat. Dia nak tukar agama ke? Dia nak tukar jantina ke? Dia nak fitnah orang ke? Dia nak makan makanan apa pun. Ni pun benda yang satisfaction sendiri. Dia rasa aku nak makan apa, aku makan, aku tak peduli dah. Pasal aku punya tubuh badan aku sendiri. Dia tak fikir kalau dia tak jaga kesihatan dia, esok dia penyakit, esok menyusahkan orang, cukai kerajaan banyak bayar nak habis kat duit dia. Dia tak ada. I am myself. I am belong to me. Kubuk masing-masing. Sehingga itu penyakit baru sekarang. Kalau dulu Tuhan manusia adalah bangsa, sekarang Tuhan manusia adalah diri sendiri. Itu teori saya. Saya mungkin salah. Tapi saya nampak begitu. Dan sekarang ni ke arah begitu. Gadget kita. Semua benda itu meletakkan kita adalah hero kepada cerita kita sendiri. Kita boleh create our own fantasies dalam ni. Masing-masing. Kita tak mahu kawan orang. Dulu orang introvert macam mana pun, hang kena pergi kedai, hang kena order. Sekarang tak payah. Hang pakai app saja, metok depan rumah tak payah jumpa pun tak apa. Dulu kalau hang introvert tak ada cakap dengan orang, lah hang introvert seorang-seorang, hang boleh buat fake account, hang boleh hantar orang dalam TikTok. Dia nak menghalalkan tindakan dia buat apa saja untuk own satisfaction dia. Saya melihat itu penyakit sekarang yang kalau tak bendung, masalah ni. Sebab kita makin kehilangan kemasyarakatan. Nanti siapa nak urus orang mati? Saya ingat lagi 10 tahun sudah. Pengkebumian orang mati akan jadi macam wali matul urus sekarang. Dia ada konsultan, dia ada catering. Cuma mati tak jadi catering lah, jadi konsultan lah. Hang dengan buat apa? Hang urus serah kat dia, dia buat A to Z. Which is tak salah lah. Saya tak kata salah lah. Saya cakap ni, saya tak kata salah. Mungkin lagi lebih bagus. Sebab ahli yang buat. Tapi kemasyarakatan itu hilang. Itu contoh yang saya nampak lah. Dan banyak lagi benda-benda lain yang mana akhirnya bawa kepada seorang survive sendiri. Cari duit sendiri dan sebagainya, hidup sendiri. Akhirnya masyarakat hilang. Siapa nak main kuliah? Siapa nak main lapah daging korban raya nanti? Tak ada. Kalau tak bendung sekarang, benda tu akan jadi barah yang paling besar nanti. Dan bila kita telah berpecah menjadi seorang-seorang, maka masa itu kita mudah diserang. Tu ya. Lemah. Apa punya jiran sampai tak kenal jiran sebelah? Kan? Kita jadi macam tu sekarang.